Awal akan berlakunya kiamat. Ini tanda awal ni. Seterusnya, daripada 1 sampai 16 ni, bila berlaku tanda ini, ada 4 tanda akan berlaku. Maksud dia, daripada 1 ni sampai yang ke-16. Sekarang kita baca tanda yang keempat. Apabila jadilah kesukaan pada pelajaran yang lain daripada ilmu agama. Maksud dia, suka kepada ilmu yang lain, lain daripada ilmu agama Allah. Ni tanda ni. Seperti suka belajar, sekolah cara dunia. Maksud dia, dia tak suka belajar ilmu agama ni, tapi suka cari ilmu yang berkaitan dengan dunia. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, kita kena jadikan ilmu dunia kita ni untuk akhirat. Jangan kata ilmu dunia ni tak penting. Penting. Ilmu elektrik penting, kan? Jadikan ilmu elektrik tu akhirat. Macam mana? Kita buat wiring sekolah, buat wiring masjid, wiring surau. Kita buat pekerjaan tu dengan amanah, itu dapat akhirat. Ilmu engineering, jadi dia ilmu akhirat. Ilmu accountant, jadikan accountant akhirat. Nah tu ilmu dunia. Tapi akhir zaman mereka tak pentinglah agama ni, duk kira ilmu dunia semata-mata. Atau sekolah cara agama, akan tetapi maksud dengan dia akan hasil kemegahan dunia. Nah, maksud dia belajar agama, tapi supaya apa? Supaya orang puji dia. Kalau nak ikut alim, tuan-tuan, yang paling alim siapa? Iblis. Iblis ialah tok guru kepada malaikat. Iblis alim, tuan-tuan, tapi Allah bagi dekat dia satu penyakit, nama dia sombong, kan? Aba wastakbara, sombong. Bila sombong, tuan-tuan, Allah keluarkan. Sebab itu ada orang agama, tuan-tuan, dia bagi agama kepada dia, tapi bila dia sombong, Allah keluarkan, jadi dia seperti iblis. Sebab tu adinda kekanda lah, tuan-tuan. Macam faham yang mana. Sekolah cara agama, kan, mencari kemegahan dunia dan dapat pangkat di sisi kerajaan dunia. Cari agama tapi semata-mata nak cari pangkat, bukan untuk akhirat. Pangkat ni sementara aja, sampai masa dengan pangkat pun tak ada. Sementara pangkat kita ada, orang hormat lah, kan. Kita main dengan gelaran Datuk Rumah Kunuri, tuan rumah sambut bukan main. Buka-buka sampul RM5 lah. Belum tentu, tuan, kan. Kita tengok gelaran dia, pangkat adun ke parlimen, main-main rumah kita sambut ke main, kan? Tapi orang yang biasa yang main tu, tuan-tuan, kita buat tak tahu ya. Sila dia ambil cedok makanan dia tu seorang-seorang. Orang yang main dengan pangkat, kita sedia dengan meja semua cukup, tak? Ada beza dia. Allahu akbar. Sebab apa? Pangkat. Sedangkan pangkat tu tak ada manfaat pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam kubur, dia tak sebut Datuk. Ya Datuk Abdullah Khairi, tak ada. Ya Ibnu Amatillah, kan? Tak ada habis. Selesai, tuan-tuan, dia sebut nama kita. Sebab tu tadi ada orang telefon saya, Ustaz, ada orang kampung saya ni mati hari Jumaat. Ustaz, ada hadis ke cerita hari Jumaat ni Allah jauh daripada seksa kubur? Memang ada hadis. Siapa yang mati malam Jumaat, macam malam ni lah, ataupun esok, Allah jauhkan dia daripada seksa kubur. Dia kata, Ustaz, orang kampung saya ni mati ni pagi Jumaat, tapi dia derhaka mak ayah dia. Ustaz, hutang orang tak bayar. Ustaz, macam mana Ustaz? Sedangkan Nabi kata, orang yang ni, tuan-tuan, itu untuk orang yang beriman. Hang kalau Cina mati hari Jumaat, tetap kena seksa juga. Sama juga orang Islam, kalau dia tak beriman kepada Allah, tetap kena seksa. Jangan kata dia prasyarat, nah, mati Jumaat, habis selesai. Tak ada. Tetap juga dia kena ada. Macam kita lah, nak masuk Malaysia, mesti ada visa. Mesti ada visa tu. Visa tu apa? Beriman, baru lepas. Nak masuk Arab Saudi, boleh masuk macam tu saja? Tak boleh. Mesti ada visa dia. Visa dia apa? Beriman. Beriman, hang mati hari Jumaat, insya-Allah confirm dia syurga. Syarat dia mesti ada. Mana boleh, tuan-tuan? Kan, tiba-tiba tak ada syarat. Kan, macam tuan-tuan main masjid ni.
nak masuk surau ni, boleh masuk, duduk mengaji. Syarat dia apa? Tuan-tuan kena Islam. Boleh masuk, duduk mengaji dengan saya kan. Tapi kalau Cina nak main duduk, boleh tak? Boleh lah duduk, tapi kita bagi duduk kat luar tu kan. Main pakai seluar pendek. Saya nak main mengaji juga, seluar pendek. Syarat dia, tutup aurat. Kenapa? Ada syarat dia. Main mengaji pun ada syarat. Macam tu juga, nak masuk syurga ada syarat. Tiba-tiba dia derhaka mak ayah dia. Kan? Hutang orang tak mau jelas. Mati hari Jumaat, tetap kena siksa. Sebab syarat dia kena ada. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, bila disebut di sini, mencari kemegahan dunia, mendapat pangkat di sisi kerajaan dunia. Nampak pangkat. Seperti telah jatuh banyak sekarang. Tuan-tuan tahu tak kitab ditulis bila? 500-600 tahun dulu. Tetapi tuan-tuan, dia tulis ni firasat ulama. Firasat ulama ni hebat. Seperti telah jatuh banyak sekarang. Sekarang bila? Kita. Bukan zaman dia, zaman kita. Dulu orang dulu tuan-tuan jadi adun. Pagi adun, petang buat bendang. Tak kira adun apa pun. Abdul Amnur kapas ke? Duit tak cukup, dia buat bendang tuan-tuan. Semata-mata apa? Khidmat sungguh dengan rakyat. Tapi lah, menang-menang boleh lompat tu. Termasuk parlimen kita ni, lompat dah. Lompat dah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab habuan dah tak ada dah. Habuan dah tak ada. Mencari kemegahan dunia. Telah dapat pangkat di sisi kerajaan dunia. Sepertilah jatuh banyak sekarang. Ini bila ni? Dulu tu. Sebut dulu. Berlaku sekarang. Ini. Tuan-tuan tengok ni. Ini baru tanda keempat. Dia ada 16 tanda. Bila 16 tanda ni berlaku, akan keluar 4 tanda. Ni. Kitab ulama ni hebat. Yang kelima. Apabila jadi taat. Taat maksud dia apa? Ikut. Ini dalam bahasa Arab ni. Ta'ah tu ikut. Oleh suami akan kehendak isterinya pada membuat maksiat. Suami ni ikut aja bini kan. Hebat terang mana pun tuan-tuan. Bini ni kita bukan takut, kita hormat. Sebab bini kita tahu apa yang ada kat kita. Kita hebat kerana isteri kita tutup aib kita. Tuan-tuan ni hebat kerana apa? Kawan-kawan tutup aib. Kalau tuan-tuan orang buka aib kita habis tuan-tuan. Bini kita tahu semua. Korap tang mana, tilalat tang mana betul tak? Tapi bini kita cerita kat orang tak? Bini kita tutup aib tu kita jadi hebat. Sebab tu kita ni tuan-tuan bukan takut bini. Kita hormat bini kita. Sebab bini kita menggerunkan. Betul tak? Tapi ni dia kata di sini suami tu jadi jadi ikut perintah aja dengan isteri dia sampai boleh suruh buat maksiat. Tak boleh nak buat apa tuan-tuan. Alah silat gayung hebat terang mana pun dengan bini tak boleh buat apa. Sama dengan ustaz ceramah ni. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tahu semua yang ada kat kita. Keaiban kita. Sebab tu hebat kita, Tuhan tutup aib kita. Hebat kita ni kerana isteri kita tutup aib kita. Sebab tu tuan-tuan, dikata akhir zaman ni suami ni ikut kehendak isteri atas perkara buat maksiat. Bukan buat benda baik. Buat maksiat. Ni di antara tanda alamat kiamat. Buat maksiat. Yang ke-6, apabila jadi derhaka oleh anak akan dua ibu bapaknya. Yang ni biasalah tuan-tuan. Ibu ayah ni jadi hamba. Kadang-kadang mak ayah ni jadi tukang pengasuh pada anaknya. Dia bagi bulan-bulan 350, kemudian dia suruh mak dia buat ikut suka ya. Tuan-tuan janganlah kalau ada kan duk mengasuh, kita jadikan ibu dan ayah kita sebagai hamba. Sebab dia mengasuh kita teruk dah tuan-tuan. Tuan-tuan bayang dia melahirkan kita hanya susah pecah perutnya. Ni kulit perut pecah. Kan? Mak kita mengandung kita perut pecah. Bila perut pecah tuan-tuan, teran tu punya susah nak keluarkan baby tu. Dalam sakit-sakit tu beranak lagi. Kita sakit-sakit tuan-tuan paling sakit apa? Sakit bersunat. Pernah tak orang bersunat kali lagi? Tak ada. Betul tak? Ada tak tuan-tuan? Sakit paling teruk orang lelaki ni bersunat. Ada tak orang bersunat kali lagi? Saya 16 kali dah bersunat. Tak ada. Orang perempuan sakit paling teruk beranak. Tapi beranak lagi. Oh, tak mau beranak dah. Tahun depan beranak pula. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan tanya orang masjid tu. Kan? Tak mau beranak dah kan. Saya pernah masuk bini nak beranak kan. Dia potong tu, keluar air ketuban tu. Keluar air ketuban tak apa dia, keluar darah. Nak pingsan saya. Masa tu Dr. Zainal, saya silap saya. Dia tengok-tengok, dia tahu muka ustaz pucat. Saya tak boleh tengok darah. Dia kata, bukan ustaz beranak, bini beranak.
Doktor ni aku tombok cuma dia tak tahu darah nampak teruknya kan. Kita duk fikir, ya Allah susahnya beranak, tapi tahun lepas tu beranak pula. Tu susahnya. Sebab apa tuan-tuan? Pengorbanan seorang ibu. Ibu ambil makanan suap tuan-tuan, kita tak mau makan, dia suap tak? Tetap dia suap. Sampai bila? Sampai kita boleh suap sendiri. Tu pun dia suap lagi tuan-tuan. Tapi akhir zaman orang tak hormat mak ayah dah, jadi mak ayah sebagai hamba. Ni berlaku dah. Berlaku sekarang. Ni berlaku sekarang.